Okay, Quran ya. Surah Al-Ma'idah. Muka surat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم
وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Alimu biza, tanwin bertemu ba. Iqlab kan. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Tengok ayat 6 hingga ayat 9 surah Al-Ma'idah. Ayat Ma'idah ni ada berapa ayat? 120. Surah yang keberapa dalam Al-Quran? Surah yang kelima. Apa maksud Ma'idah? Iaitu hidangan dari langit. Kalau kita tengok muka surat 127 tu, ini doa dalam surah Ma'idah yang boleh kita amalkan. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa atam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Kan itu ayat untuk Allah luaskan rezeki kita. Seperti mana doa Nabi Isa alaihissalam kan. Maksudnya wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami satu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, iaitu bagi orang yang bersama kami dan orang yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kuasaan Engkau. Berikanlah kami rezeki dan Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Itu doa untuk amalkan. Iaitu doa Ma'idah. Doa untuk diluaskan rezeki. Allahumma rabbana anzil alaina. Jadi kita tengok ayat ni. Ini ayat dalil tayamum dan dalil wuduk. Wahai orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan sapukanlah air kepada kepalamu ni, kepala. Ada ulama kata sampai sini ya. Ada sampai sini terus. Lagi banyak lagi bagus kan. Maksudnya katakan lagi apa banyak. Allah kenal, Nabi kenal kita daripada kesan wuduk di bahagian kepala dan di bahagian tangan kan. Gharra muhajjalin kan. Wamsahu biru'usikum, dan sapukanlah air di bahagian kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu sampai ke apa? Buku lali. Maksudnya nak basuh kaki kena belakang kaki sekali, jangan basuh depannya. Ramai yang ambil uduk basuh depannya. Atau basuh belakang kaki atau depan kaki, tak basuh tapak kaki pula. Tak boleh ya. Okay. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu berjunub maka mandilah kan, itu mandi wajib. Wa in kuntum marda aw ala safar,
Dan jika kamu sakit, marda ni sakit, au ala safar atau dalam musafir, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau kamu kembali pada tempat buang air iaitu tandas, buang air kecil atau besar. Au lamastumun nisa, atau memegang wanita atau yang bukan mahram, laki yang bukan mahram. Laki memegang wanita yang bukan mahram dia. Falam tajidu ma'an, maka ketiga itu kamu tidak dapati air untuk berwuduk. Fatayammamu, maka hendaklah kamu tayammum, iaitu dengan debu air yang debu tanah yang bersih. Kan? Fatayammamu sa'idan tayyiba, tu debu tanah. Bukan pasir kan, atau batu. Maksudnya dia kena ambil debu tanah sa'idan tayyiba, iaitu debu tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum, dan sapukanlah debu tanah tersebut di muka kamu, wa aydiyakum, dan kedua tangan kamu padanya. Ma yuridullah liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Walakin yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah ingin apa? Membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Wazkuru ni'matallah, dan ingatlah kurniaan Allah kepadamu. Wa misaqahul ladzi wasaqakum bih, dan perjanjiannya yang telah diikatkan bersama kamu. Tengok sini. 378. Iaitu perjanjian itu ialah berjanji akan mendengar dan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala keadaan sebagaimana yang diikrarkan waktu bai'ah. Jadi ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan perjanjian yang kamu yang telah diikatkan bersama kamu. Ketiga, kamu mengatakan izqultum, kamu mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat atau patuh. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu pada Allah. Innallaha alimun bizatis sudur, sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hatimu. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist, wahai orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ini kroni dia, okey, adil. Ini bukan kroni dia, tak adil. Ini ahli politik dia, adil. Ahli politik dia, tak adil. Ini kawan dia, adil. Ini bukan kawan dia, tak adil. Tak boleh, semua sama. Sama ada dia orang Islam ke, dia tak Islam ke, kanak-kanak ke, orang dewasa ke, orang tu susah ke, orang tu orang miskin ke, orang kaya ke, sama. Tak boleh. Kerana kroni aku bias. Tak boleh. Jadi kata Allah, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Bil qist maksud dia adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, dan sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adil ni dalam perkataan Islam, daripada perkataan bahasa Arab. Adil. I'dilu, hendaklah berlaku adil. Kerana keadilan itu huwa aqrabu littaqwa. Kerana keadilan itu lebih dekat dengan takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, kerana Allah sangat teliti mendalam terhadap apa yang kamu lakukan. Wa'adallahu allazina amanu, dan Allah menjanjikan kepada orang beriman, wa amilus salihat, dan beramal salih, lahum maghfirah, dan bagi mereka apa dia? Keampunan, wa ajrun azim, dan balasan yang sangat agung. Jadi kamu, tuan tengok tafsir ni. Saya ada hantar dekat mesej. Ini tafsir Ibn Katsir.
Abdullah bin Kasir. Banyak daripada ulama salaf. Kesal apa ni? Tengok ayat yang ke-6 tu. Banyak daripada ulama salaf berpendapat mengenai firman-Nya. Idza kumtum ila salat, apabila kamu hendak mengerjakan salat, bahawa maksudnya adalah sedangkan kalian dalam keadaan berhadas. Sedangkan ulama lain berpendapat iaitu apabila kalian bangun tidur hendaklah mengerjakan salat. Kedua pendapat ini berdekatan. Pendapat yang lain lagi mengatakan bahawa maknanya adalah lebih umum dari itu semua. Ayat ini memerintahkan untuk berwuduk ketika hendak salat, tetapi hal tersebut adalah wajib bagi orang yang berhadas dan disukai atau sunnah bagi orang yang suci dari hadas. Ada pula pendapat mengatakan bahawa perintah wuduk setiap kali salat adalah wajib pada masa permulaan Islam, kemudian itu dihapuskan. Jadi awal Islam dulu setiap kali nak salat kena ada wuduk. Tetapi kalau kita dah ada wuduk, kita boleh tak ambil wuduk lagi? Boleh. Itu sunnah. Maksudnya tajdidul wuduk. Contohnya kita kat rumah ada wuduk, pergi masjid ambil wuduk lagi. Itu bagus. Sangat bagus. Boleh. Tapi kalau kita kat rumah dah ada wuduk, kita terus semayang, tak ada masalah. Walaupun kita ambil wuduk tu waktu zuhur, kita dah semayang, kita gunakan wuduk waktu zuhur kepada waktu asar. Itu tak ada masalah. Tapi setiap kali dia ambil wuduk pun tak ada masalah. Walaupun tak batal, dia adalah suci. Dia adalah sunnah Rasulullah. Tajdidul wuduk. Kemudian Imam Ahmad mengatakan daripada Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, dia berkata Rasulullah berwuduk pada setiap kali solat. Setelah peristiwa penaklukan Makkah, baginda berwuduk dan mengusap sepatunya serta mengerjakan beberapa solat dengan satu wuduk. Kemudian Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau mengerjakan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan. Maka baginda bersabda, wahai Umar, sesungguhnya aku sengaja melakukan hal itu. Demikianlah hal itu senada diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada penyusun kitab As-Sunan. Firman Allah, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Sekelompok ulama telah menjadikan firman Allah ini, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, apabila kamu hendak mengerjakan salat maka basuhlah mukamu. Okey, basuh muka ni berapa kali? 3. Boleh tak 2? Boleh. Boleh tak 1? Boleh. Kalau ada banyak air 1 kan. Tapi kena sapu sini. Sini sampai kat sini. Sampai ke bawah ni. Bismillah. Basuh kumu-kumu. Basuh tangan dulu. Baca bismillah, selawat dulu. Walaupun bismillah selawat tu bukan rukun, tapi dia sunnah. Baca bismillah. Lepas tu apa? Selawat. Basuh kumu-kumu. Kemudian masukkan air dalam hidung, istinsyaq. Kenapa kena masuk air dalam hidung? Ramai tak tahu. Dia punya fadilat dia ialah hidung kita ni, kalau kita tak baca bismillah, syaitan atau jin tidur kat situ. Jadi kita masuk tu kita bersih. Antara fadilat dia juga untuk mengubat penyakit stroke atau angin ahmar. Siapa yang selalu ada kena stroke atau angin ahmar, amalkan tu. Sebab apa? Dia masuk, air tu disap, kemudian dihembuskan. Itu sangat bagus untuk perubatan angin ahmar. Ada seorang orang Arab yang orang kaya, dia pergi dekat negara Eropah, Amerika ke Eropah, dia nak berubat sakit stroke dia. Jadi doktor-doktor sana tak payah, dia kata, dalam agama kamu ada. Dia kata apa dia? Iaitu ambil air daripada hidung, kamu istinsyaq, keluarkan balik. Tapi benda tu orang buat tak? Loteh dah buat. Sakit hidung, tu yang terbaik. Sebab dia akan memecahkan blood clot di belakang. Angin ahmar ni apa benda? Apa maksud ahmar? Tak, merah. Sebab apa mana nama dia merah? Sebab nama dia jin ahmar. Jin merah. Dia diturunkan pada zaman Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman boleh takluk jin. Dia satu-satu jin yang tidak ada patuh kepada Nabi Sulaiman. Dia kata, aku bukan diturun pada zaman kamu. Maka dia hilang. Maka dia turun pada zaman Nabi Muhammad. Dan dia mengganggu cucu Nabi Muhammad. Maka Jibril ajar Rasulullah doa angin ahmar. Doa tu kena amal. Siapa baca doa tu walaupun sekali, dia tidak akan terkena angin ahmar sampai bila-bila. Dah baca ke belum?
Lepas tu, siapa yang dia kena tu, dia kena apa? Ingat ya, perubatan angin ahmar, siapa kena kat sini, kat kanan, dia akan lumpur sebelah kiri. Kalau dia kena dekat kiri, dia akan lumpur sebelah kanan. Dia boleh lumpur ni terus. Saya pernah buat rawatan angin ahmar. Orang tu tiba-tiba tak boleh. Tiba-tiba kita baca zikir apa, dia dah boleh bergerak tangan dia. Sebab dia dekat kat sini. Kawan saya dah mandu macam ni lah, mandu. Tiba-tiba, di depan rumah dia, tiba-tiba dia langgar tiang rumah dia. Tiap-tiap hari dia mandu, takkan tak nampak tiang kan. Ketiga dia mandu, benda tu terus singgah, terus kena. Terus masuk hospital. Jangan kira orang muda, orang tua kena, tak. Orang muda ramai kena sekarang dah. Jadi antara dia ialah amalkan istinsyak. Kemudian basuh kepala. Jadi lepas ni amalkan istinsyak. Walaupun dia sunnah ya, dia sunat dia. Tapi benda sunat ni selalu kita tak buat. Sebab sunat dia. Faham tak? Kemudian basuh kepala mesti kena. Ni daripada tempat turun rambut ni sampai sini. Kan? Macam tu tak sah. Tengok anak-anak kita, cucu kita suruh ambil uduk. Basuh tangan. Sebab anak saya selalu tengok, budak ni kadang sapu macam ni, ada tekuk macam tu. Itu tepuk nama dia, bukan sapu. Berapa kali. Lepas tu kalau pergi umrah macam mana? Pergi haji pula, tak sah. Ramai orang pergi haji, dia tak tahu pasal bab solat. Maka tak sah. Haji tak sah, solat tak sah. Sa'i tak sah, tawaf tak sah. Tengah-tengah tawaf tu dia pegang Kaabah. Setelah berok ya. Boleh tak? Tak boleh. Ada satu kes tu, satu cerita. Ada seorang tu masa muda-muda dia ingin nak pergi apa. Tapi tak apa, nak pergi khusus haji umrah. Sekali masa tawaf tu, dia pegang Kaabah. Lepas tu, tak tahulah dia sebab tahallul ke tak tahallul ke kan. Lepas tu balik tu, dia dah pandai. Lepas tu dia pergi kursus haji. Ustaz tu cakap masa tawaf tak boleh pegang Kaabah. Dia pergi pegang. Masa tu tak ramai orang. Masa tahun 80-an, 70-an, Kaabah pun ramai orang. Selamba dia pegang kan. Dia pegang, dia ambil berkat lah mana. Sepanjang tu tempat tak sah. Sa'i, lepas tu tahallul. Kemudian dia kahwinkan anak dia. Ingat dia, siapa yang tak sah, dalam keadaan dia tak apa semua, maka dia tak boleh nikah dan dia tak boleh nikah orang. Dia kahwinkan anak dia 2 orang. Ulama-ulama panggil dia. Selepas dia kursus haji baru dia tahu benda tu tak sah. Last sekali pergi dekat Jabatan Agama. Dia kata kamu punya umrah tak sah, maka kamu tak boleh kahwinkan anak, dan anak yang kamu kahwin tu tak sah. Dia kira zina. Anak dia siap kahwin, dia yang nikahkan, dan kemudian dapat anak lagi. Bawa banyak double trouble, triple trouble semua, tak macam-macam lah kan. Sebab itu ada ilmu nak pergi, jangan bukan belasah je. Orang nak pergi umrah, tapi tak ada ilmu. Kena buat balik lah. Kena bayar dam, kena bayar apa, semua kena buat. Kena bertaubat lah balik. Anak tu kena nikahkan balik lah. Dah dapat anak bercucu-cucu dah. Jadi kalau tak faham, jangan buat-buat pandai kan. Buat-buat faham. Saya banyak juga tak faham. Jadi kita tanya lah. Dia tak nak tanya. Bila orang cakap tak boleh ni, alah, kau sibuk pasal dia marah pula orang. Sombong, bodoh sombong. Ya. Sebab itu kadang-kadang Syekh Faiz cakap kat kami dulu, dia kata kita tak payah sibuk lah orang lain. Kan? Biar kita jaga diri kita dan keluarga. Sebab bila nak tegur, nasihat marah. Kan? Bukan nak dengar. Kan? Padahal dia buat tu salah. Semayang. Kan? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein pernah tengok seorang tua tu, dia ambil uduk salah. Yang tadi kan, yang macam mana nak tegur orang tua ni kan, marah pula orang tua ni kan. Jadi dia kata kita buat berlakon lah. Kalau seorang buat uduk tapi buat salah. Jadi dia punya adik dia cakap, itu bang salah ni kan. Tak basuh muka kan betul, tak basuh tangan betul. Orang tua tu mati. Lah, rupanya dia tegur dan dia kata. Ada cara dia nak tegur orang sebenarnya kan. Kan tegur direct orang marah.
Jadi kita berlakon, budak tu cakap, ni salah tu bang, tak basuh muka betul. Ni tangan tak basuh bawah. Bila wuduk tak sah, tawaf sah tak? Tak sah. Lepas tu bawa lah anak, suka nak bawa anak kecil-kecil kan. Anak tu kencing pula kan. Dia pun tawaf kan. Bawa najis mana boleh. Bawalah stroller. Lepas tu slipper yang dia bawa tandas tu takut hilang. Dia bawa lah slipper tu dekat tawaf. Dia pun dengan slipper bernajis dia bawa. Mana boleh. Kalau nak bawa juga pastikan slipper tu bersih betul-betul ke, basuh betul-betul ke, baru boleh. Sebab dia takut hilang. Faham tak? Dia kandung benda najis. Banyak benda tu berlaku. Nampak benda simple dia. Takut hilang, habis dia punya tawaf. Faham tak ni? Yoko Ustaz, Yoko. Jadi kan kalau kita cakap pasal muka kan, duduk kan. Kalau orang tu seven kan. Lelaki tu mana pendek apa, kalau perempuan tu dia campur di sini. Seven tu dia masuk tak? Dia kena kat sini, dia kena tu. Dia tak apa. Tak kena kan. Abang kata kena keluarkan? Elok lebih lah. Sebab kita tak berhati-hati lah. Berhati-hati. Lepas tu, bila basuh jari ni kena masukkan. Itu sunnah. Okey, apa lagi? Maka basuhlah mukamu sekelompok. Kena pastikan. Bila tawaf macam anak saya dulu, saya suruh dia belajar, dia tak nak belajar. Sekali saya ikut dia. Dia nak pusing macam ni, saya tak kasih. Kena jaga. Kalau tidak, tak sah tawaf tu. Bila tak sah tawaf tu, kena macam mana tu? Dia suka hati, dia nak jalan macam jalan lenggang kangkung. Jalan kat Omprem, nak pandang sini, nak pandang sini. Tak boleh. Lepas tu dia terkentut. Dia buat juga tawaf juga. Mana boleh. Dia kena ambil uduk. Mana tempat yang kalau kedua tu, dia kena sambung dengan kedua tu. Kalau boleh, ambil balik sampai ke tempat tempat belakang sikit atau dekat Hajarul Aswad. Jadi kalau budak-budak pastikan dia kencing ke, nak bawa dia tak apa lepas tu. Tapi kalau dia tengah kencing kat situ, kita bawa juga, kita tengah mengendong najis. Bolehlah bawa kalau boleh jaga. Tidak tak payahlah buat budak-budak kecil tu. Dia bukan wajib pun. Yang besar-besar tu bawa, tapi tu tak nak pergi pula. Yang budak kecil dia ikut. Yang kena-kena nak ikut, yang besar-besar tak nak. Abah pergilah dulu. Yalah, langsung innalillah. Apabila nak mengerjakan solat, maka basuhlah mukamu sebagai dalil diwajibkan niat dalam wuduk. Okay, niat mesti berbetulan ketiga, kena dikuat muka tu kan. Kerana makna ayat tersebut ialah wa idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum, apabila kamu hendak mengerjakan solat maka basuhlah mukamu untuk kepentingan solat. Sebagaimana bangsa Arab mengatakan, jika kamu bertemu seorang amir iaitu raja, maka berdirilah, maksudnya adalah berdiri untuknya. Dan terdapat sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan itu bergantung pada niatnya dan sungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkan. Disunahkan sebelum membasuh wajah untuk menyebut nama Allah, membaca basmalah terlebih dahulu, iaitu dengan baca bismillah. Hal itu didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok daripada sahabat, di mana Nabi bersabda, la wudu' liman lam yazkurismallah alaih. Tiada wuduk bagi orang yang tidak baca basmalah. Ramai yang ambil wuduk, dia tak ada baca bismillah. Kan? Itu penting. Bismillah tu sunat. Tetapi ada dalil juga, tak ada wuduk bagi siapa yang tidak ingatkan Allah. Jadi kena ada bismillah. Selawat dan ikut niat Nabi, ikut sunnah Rasulullah. Selanjutnya disunahkan pula membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan air dalam bejana. Sebab kita tak tahu tangan kita ada najis atau tidak. Jadi kalau kita ada najis, contohnya tersentuh kencing, tahi cicak, kita pegang pula bejana tu ada air untuk ambil wuduk, maka seluruh air itu mutanajis.
Bila mutan najis, basuh muka jadi najis, basuh tangan jadi najis, basuh kaki jadi najis. Sebab itu disunatkan kita membasuh kedua telapak tangan. Itu sebagaimana ditegaskan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Idza stayqaza ahadukum min naumi fala yudkhil yadahu fil ina qabla an yaghsilaha salasan fa inna ahadakum la yadri aina batas yaduhu." Jika salah seorang di kalian bangun daripada tidurnya, maka jangan dia memasukkan tangan itu ke dalam bejana atau bekas sebelum ia menyucikannya sebanyak 3 kali. Kerana salah seorang daripada kalian tidak mengetahui di mana tangannya berada ketika ia tidur. Faham tak ni? Masa dia, orang Arab, dia tak banyak air. Dia bekas macam besen yang besar tu. Air yang mutlak. Bismillah Allah. Dia basuh dulu. Ambil air, dengan bekas yang lain, siram dulu tangan dia. Basuh 3 kali. Sebab bila dia tidur, dia tahu tak tangan dia pergi mana. Dia pegang kemaluan dia ke, ada najis, dia pegang apa? Air liur basi ke, kan? Air liur basi najis ke tak? Najis. Sekali dia masukkan tangan tu yang ada najis dekat bekas tu, semuanya najis. Sebab itu sabda Rasulullah, kena bersihkan tangan dia dulu. Jadi kalau kita tengok orang Arab, dia ambil kepada pasir tu, dia ambil satu bekal kecil. Jadi air mutlak tak apa. Tangan kita ni jadi jadi cebok dia. Bismillah. Bismillah. Semua ya. Setiap kita ambil kita ambil wuduk tu, kita zikir. Tahu tak? Selawat ke dalam hati. Kadang-kadang ada orang doa supaya muka kita bercahaya, tangan kita melakukan kebaikan. Ingatkan walaupun dalam wuduk. Walaupun benda tu dia tak diajar, tetapi dalam wuduk pun sentiasa ingatkan Allah. Sebelum wuduk, selepas wuduk, atau semasa wuduk. Siapa yang berwuduk, dia ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Kata Rasulullah, masuklah di mana-mana pintu syurga yang 8, yang mana yang tak. Faham tak? Jadi baca bismillah, baca doa selepas tu. Hafal tak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang suka bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan jadilah aku orang yang suka membersihkan diri. Ada satu riwayat ni, waj'alni min ibadikas salihin. Okey. Menurut para fuqaha, batas panjang wajah itu dibatasi daripada tempat tumbuhnya rambut. Mana? Sini. Sini, sini. Sini. Jadi lebihkanlah kawasan. Basuh kat sini. Dagu tu kena basuh juga. Takut ada benda yang tak sampai. Yang paling bahaya saya nak beritahu, orang yang pakai Quitex atau apa, yang ni dia tak buang ni. Warna kuku tu panggil apa? Quitex. Lepas tu eyeshadow dia guna bahan benda yang ada gelatin atau benda babi pula. Sebelum uduk dia dah pakai benda tu. Lepas tu dia bersihkan. Lepas tu dah uduk pakai pula benda tu, lepas tu sembahyang pula. Apa hukum dia tu? Sebab itu nak ambil makeup ke apa, pastikan benda tu harus atau suci pada syarak lah kan. Kadang-kadang dia macam guru-guru sekolah kan, tengok dia pakai warna ni, kata daripada halal kan. Inai. Tapi bila kita tengok, bila dia terkupas-kupas, macam seolah terkupas tu seolah macam kertas lah. Begitu. Maksudnya benda tu tak. Dia ada benda yang menghalang, tak boleh. Tak boleh. Tapi dia promo lagi, boleh halal, itu ni. Tapi asalnya tak. Sebenarnya tidak. Sebab saya tengok kawan-kawan Dia bukan inai tu. Itu ada benda lain tu. tapi inai. Tak sah ada benda yang menghalang, tak sah untuk. Tak payahlah pakai. Inai dia masuk dalam kuku kita kan. Banyak benda-benda yang bau-bau ni. Dia
Kemudian apa? Menurut fuqaha, ni ingat ya, batas panjang wajah itu dibatasi pada tempat tumbuhnya rambut. Dalam hal itu tidak dianggap apabila terdapat botak. Itu lain cerita, kan? Dan juga penutup kepala sampai hujung janggut dan dagu, sampai sini. Sini. Kan? Orang perempuan sampai sini, orang lelaki sampai tempat tumbuh janggut dia. Sedangkan lebarnya berawal daripada telinga satu ke telinga yang sini. Sini. Sini ke sini. Ni sini, tempat tumbuh rambut sampai ke sini. Yang tempat tumbuhnya janggut atau dagu. Kalau telinga kanan sampai telinga kiri. Lebar dia. Jangan sini tau. Sini tak kena. Tak sah. Faham? Kalau kita pakai spray, kita kena pastikan air itu mengalir. Spray air itu mengalir baru boleh. Isap. Plum. Musab tu semua. Kalau air itu tak mengalir, tak boleh. Dia spray basah, dia mengalir, tak sah. Kena belajar kalau kita pakai spray ya. Okey, kemudian mengenai bahagian terbelahnya rambut pada sisi kening dan bahagian tempat tumbuhnya rambut-rambut halus. Apakah termasuk hitungan kepala atau wajah, dan mengenai sampai di manakah orang yang berjanggut panjang itu harus membasuh janggutnya? Terdapat dua pendapat. Salah satu mengatakan bahawa ia wajib membasuh dengan air kerana ia termasuk daripada bahagian wajah. Kalau janggut panjang kena sela-sela kan. Suka senang sebab ada janggut tu. Kan? Kalau kita janggut kita okey sikit, jangan jaga orang jabang dia lagi. Semua kena. Jangan ambil mudah bab uduk. Itu semua kena. Kena. Pendapat yang kuat kena. Sebab dia termasuk pada wajah janggut tu. Mujahid mengatakan janggut itu termasuk pada bahagian wajah. Tidaklah engkau mendengar ungkapan bangsa Arab tentang seorang pemuda, jika sudah tumbuh janggutnya, maka mulailah terlihat wajah. Disunatkan pula bagi orang berwuduk untuk menyela-nyelakan janggut dia. Macam ni tadi ya. Jika ia berjanggut lebat, maka Imam Ahmad mengatakan dari Syakik, ia berkata, aku melihat Osman, Sayyidina Osman berwuduk, kemudian ia menyebutkan kelengkapan hadis, dia mengatakan lalu Osman menyela-nyelakan janggutnya sebanyak 3 kali ketika membasuh wajahnya. Setelah itu ia berkata, aku juga pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara yang sama dan kalian telah melihatku melakukannya. Jadi itu sunnah Nabi, menyela-nyelakan janggut. Jangan ada janggut dia tak nak basuh ketika berwuduk, maka tak sah. Demikian hal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan hadis tersebut adalah hadis hasan sahih. Terdapat riwayat juga Nabi berkata beberapa jalan dalam kitab sahih dan kitab hadis yang lain bahawa jika baginda berwuduk, baginda sentiasa berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air dalam hidung. Istinsyak nama dia. Itu sunnah Nabi. Lalu para imam berbeza pendapat tentang hal itu. Apakah kedua hal tersebut, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, merupakan dua hal yang wajib, dan wuduk dan mandi, sebagaimana menjadi pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, atau keduanya itu hanya bersifat sunat, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi ada ulama mazhab kata wajib berkumur-kumur dan masuk air dalam hidung, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak wajib, hanya sunat sahaja. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab As-Sunan. Nabi berkata kepada orang, solatnya buruk, tawadda' kama amarakallah. Berwuduklah seperti mana apa yang diperintahkan oleh Allah. Atau kedua hal itu bersifat wajib dalam mandi saja dan tidak wajib dalam wuduk, sebagaimana menjadi pendapat mazhab Abu Hanifah. Atau wajib hanya istinsyak saja dan bukan berkumur-kumur, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hal itu didasarkan hadis yang ditegaskan oleh As-Sahihain, bahawa Rasulullah bersabda, man tawadda' falyastanshik. Barang siapa yang berwuduk, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidung dia. Dan ada riwayat lain, idza tawadda ahadukum falyaj'al fi min kharaihi minal ma' summa liyantasir. Jika salah seorang di kalian berwuduk, maka hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya, lalu menghirup dengan kuat. Tarik, keluarkan. Itu sangat bagus untuk ni, otak kita.
Al-istinsyaq artinya menghirup air ke hidung dengan kuat kemudian menghembuskan kembali. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai dengan siku. Yang ini termasuk siku sebagaimana difirmankan Allah yang sama pengertiannya wala taqulu amwalakum ila amwalikum, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Jadi kita tengok dalam satu hadis sahih Al-Bukhari, Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah mendengar Rasulullah bersabda, sungguhnya pada hari kiamat nanti umatku akan diseru dan mereka datang dengan wajah dan telapak tangan, telapak kaki yang bersinar putih dengan kerana bekas air wuduk. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan cahayanya, maka kerjakanlah. Kemudian disunatkan juga bagi orang berwuduk untuk membasuh pangkal lengan atas, berikutkan dengan dua lengannya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari daripada hadis An-Nu'aim Al-Mujmir daripada Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda, Inna ummati yad'una yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat kelak akan diseru dalam keadaan terdapat tanda putih pada dahi-dahi mereka, kedua lengan dan kaki mereka, dan bekas wuduk. Barang siapa antara kalian mampu untuk melebarkan tanda putih tersebut, maka hendaklah dia melakukan. Jadi disunatkan sampai sini lengan. Sini basuh sampai lengan. Dia sampai siku, tapi afdal sampai lengan. Sebab Rasulullah kata, yatil, panjangkanlah. Kerana kita nak tunjukkan di hari akhirat, kita ada sinar cahaya. Sampai seluruh tangan kita bercahaya. Faham tak? Inilah sunnah. Yang rukun dia kat sini ya. Tapi lebih sampai ke lengan. Yatilu ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian mampu melebarkan cahaya itu, maka hendaklah ia melakukan. Abu Hurairah berkata juga, Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu'. Perhiasan seorang mukmin di syurga kelak akan mencapai bahagian yang terkena air wuduk dia. Mana tempat yang sampai air wuduk tu semua dapat perhiasan. Kalau kita dapat sini, dapat sini lah. Kalau kita lebih, dapat lebih. Dia bukan membazir. Membazir ni kalau lebih daripada 3 kali. Contoh kita buat sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali pun was-was. Itu membazir. Was-was ni sebab apa? Kita layan 3 kali. Rasa tak cukup 3 kali tu. Sampai macam mandi wajib lah. Tapi kalau sekali sampai sini tak membazir. Faham? Buka air besar-besar. Dia ajar diri kita ni, termasuk diri saya lah, buka air untuk uduk kecil je. Nabi hanya ambil uduk besar ni je. Tak bahasa ni. Kita ambil air wuduk macam mandi apa? Betul tak? Sebab air kita mewah. Pergi ke Arab dulu. Allah, tak ada apa. Bekas ni je. Ambil wuduk. Bersih tangan tu, basuh muka, basuh. Daripada bekas yang sama. Dan dia tak jadi air mustakmal. Kerana air yang mutlak dia tidak akan menjadikan air itu air mustakmal. Ya? Okey, kemudian firman Allah, dan sapulah kepalamu. Para ulama berpendapat mengenai huruf ba, apakah ia tambahan saja dan itulah jelas, atau menyatakan sebahagian kepala, dan dalam yang terakhir ia masih memerlukan pertimbangan. Ada 2 perkataan antara ulama usul fiqh. Hal itu berkata hal ini adalah bersifat mujmal global, maka hendaklah melihat penjelasan dalam sunnah. Jadi Imam Syafi'i sini ya, dekat tempat atau rumput kan. Kalau Imam Maliki, kita terus habis. Ni, dia akan ambil uduk macam ni. Ambil 1, 2, 1, 2. Jadi kita boleh amalkan. Maksud dia yatilul ghurrah tu. Ambil lebih. Faham tak? Dia punya wajib sini lah. Lebih tu sunat. Faham sampai situ lah. Sikit lagi.
Kemudian Sayyidina Uthman berkata, aku pernah menyaksikan Rasulullah berwuduk seperti wudukku itu, lalu bersabda, man tawadda nahwi wudu'i haza summa shalla rakatain la yuhaddisu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa berwuduk seperti wudukku itu, lalu mengerjakan salat 2 rakaat dan tidak memikirkan hal lain, iaitu khusyuk pada kedua salatnya, maka akan diberi ampunan baginya atas dosanya yang telah lalu. Firman Allah lanjut, wa arjulakum, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Dibacakan wa arjulakum ilal ka'bain dengan dinasbahkan dengan harakat fathah pada huruf lam, kerana diatafkan pada kata farsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ibn Hatim mengatakan Ibn Abbas bahawa ia membaca wa arjulakum, kata itu kembali kepada kata al-ghuslu, hal yang sama diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Urwah, Mujahid bin Ibrahim An-Nakhai, As-Suddi, Muqatil bin Hayyan dan Ibrahim At-Taimi. Kerana ayat itu memerintah untuk membasuh anggota badan, sedangkan huruf waw dalam ayat tersebut tidak menunjukkan kepada adanya tertib wuduk. Di antaranya ada pendapat yang mengatakan haza wudu' la yaqbalullah as-salat illa bihi. Rasulullah bersabda, berwuduk dengan membasuh dan mengusapkan setiap bahagian hanya 1 kali saja. Lalu baginda bersabda, haza wudu' la yaqbalullah as-salat illa bihi. Ini adalah wuduk Allah. Ini adalah wuduk yang Allah tidak menerima salat kecuali dengannya. Maksudnya wuduk walaupun sekali ya. Setiap bahagian yang kita basuh tu sekali ya. Jadi kalau tak ada wuduk, salat itu tidak sah. Boleh tak makruh kalau sekali tangan 2 kali? Dia jangan lebih daripada 3 kali. Maknanya dia tak teratur lah. Yang muka sekali, yang tangan 3 kali. Tak ada masalah tu. Yang makruh tu kalau lebih daripada 3 kali. Dalam Ash-Sakhihain diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, dia mengatakan dalam perjalanan yang kami lakukan Rasulullah tertinggal oleh kami. Kemudian baginda berhasil menyusul kami dan tibalah waktu salat asar. Sedangkan kami sedang berwuduk dengan cara mengusap kaki kami. Maka baginda berseru dengan keras, asbighu al-wudu' wailul lil aqabi minan nar. Sempurnakan wuduk, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air pada api neraka. Jadi siapa yang basuh kaki tak terkena tumit-tumit dia, maka kata Rasulullah, celakalah. Kerana tumit-tumit itu tidak terkena air, maka baginya neraka. Maka sempurnakanlah wuduk, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air dari api neraka. Jadi kenapa kena basuh sempurna kan? Supaya kaki yang kena wuduk ni terselamat daripada api neraka. Tapi wuduk yang sempurna dan basuhan yang sempurna. Firman Allah, wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamasmun nisa. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali pada tempat buang air atau kamu menyentuh wanita, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik suci, sapulah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu. Mengenai semua itu telah dikemukakan dalam penafsiran surah An-Nisa. Tetapi mengenai itu, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis khusus tentang ayat itu, iaitu hadis yang meriwayatkan daripada Aisyah bercerita, kalungku terjatuh di padang pasir ketika hampir memasuki kota Mekah. Lalu Nabi menghentikan kenderaannya dan turun. Kemudian baginda meletakkan kepalanya ke pangkuanku dalam keadaan tertidur. Tiba-tiba Abu Bakar datang memukulku dengan keras seraya berkata, kamu telah menahan orang-orang di sini kerana kalung itu. Ayah dia marahlah. Maka pada saat itu aku berharap mati kerana kedudukan Rasulullah SAW dariku. Dan hal itu menyakitiku. Kemudian Rasulullah bangun dan waktu subuh telah hampir. Kemudian baginda mencari air tetapi tidak menemukan. Maka turunnya ayat itu, wahai orang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka hendaklah kamu basuh wajahmu. Wajah kamu. Hingga akhir ayat, maka Usaid bin Hudayr pun mengatakan, sungguh Allah telah memberkati manusia kerana diri kalian. Hai keluarga Abu Bakar, kalian tidak lain merupakan berkah bagi kami. Ma yuridullah liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak menyulitkan kamu, maksudnya Allah
memberikan kemudahan dan tidak memberikan kesulitan kepada kamu. Justru Allah membolehkan kalian bertayamum ketika itu. Jadi ketika itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah dengan Rasulullah pergi musafir. Tiba-tiba jatuh kalung dia. Jadi Rasulullah dengan sahabat cari. Jadi Sayyidina Abu Bakar marahlah anak dia, Aisyah. Kau sebab kau lah kami lambat lah. Kan? Jadi kau tak tengok ke kemuliaan Rasulullah. Dia sedih kan. Maka turun ayat itu. Kan? Bila Rasulullah nak sembahyang air tak ada. Maka dibenarkan bertayamum. Itu dalil tayamum. Fatayammamu sa'idan tayyibah. Tayamum ni macam mana? Kan? Ambil debu tanah. Tahu tak? Maka ambil dua tempat. Satu, dua. Sebab bila tanah yang pertama dah kena, dia jadi mustakmal. Jadi kita ambil, bismillah. Kan? Ajak aku bertayamum, berkata uduk ke Allah. Sapu sekali. Kan? Sebelum sapu tu, ambil tu, sapu. Kena nipiskan dulu. Nipis, sunat nipiskan debu tu. Kemudian sapu sekali. Ajak aku tayamum mati wuduk lillah taala. Kemudian buang. Dia dah jadi apa? Mustakmal. Kemudian sentuh yang ni tangan kita ni kena buka ni kan. Kena satu, dua. Jangan kena ni ya. Sebab nanti kalau kena dia jadi mustakmal. Ni dah settle. Faham tak? Muka dengan tangan. Ada sapu tayamum kat kaki tak? Tak ada. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa arjulakum. Maksud dia apa? Tayamum dekat bahagian muka dengan tangan sahaja. Apa dia? Masa ada waktu lagi kena ambil uduk. Kena salat balik. Ambil uduk balik, sembahyang balik. Walaupun dah salat. Sebab ada waktu lagi. Ma min muslim yatawadda fayuhsinu wudu'ahu summa yaqumu fayusalli rak'atain mukbilan 'alaihima bi qalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Tidaklah seorang Muslim berwuduk lalu dia melakukan wuduk itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian mengerjakan salat 2 rakaat dengan menghadapkan sepenuh hati dan wajahnya dirinya melainkan diwajibkan baginya syurga. Lalu aku berkata betapa bagusnya hal itu. Tiba-tiba ada orang yang di hadapan mengatakan sabdanya sebelum itu lebih baik daripada ini. Kemudian aku melihat ternyata Sayyidina Umar. Lalu ia berkata sesungguhnya aku melihatmu baru datang tadi. Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayablughu aw fayusbighu al-wudu'. Yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah samaniyah yadkhulu min ayyuhasya." Tiada seorang pun di antara kalian yang berwuduk lalu dia melakukan dengan baik atau menyempurnakan dia wuduk tersebut. Setelah itu dia berdoa, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, melainkan dibukanya 8 pintu syurga, ia boleh masuk daripada pintu mana ia saja, di mana saja ia sukai. Okey. Yang ini saya baca terus maksud dia. Imam Malik meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Idza tawadda al-abdul muslim." Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwuduk, lalu dia membasuh wajahnya, maka akan keluar setiap kesalahan pada wajahnya. Maksudnya dia kena sempurna. Semua dosa-dosa disebabkan mata kita, hidung kita, mulut kita ni semua akan dihilangkan. Faham? Kemudian yang dilihat oleh kedua matanya bersamaan dengan air atau bersama dengan titisan air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar daripada kedua tangannya setiap kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya. Jadi bila basuh tangan dengan sempurna, semua dosa-dosa yang disebabkan tangan kita akan dihilangkan oleh Allah melalui sehingga titisan air yang terakhir daripada tangan itu. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar daripada kedua sehingga kesalahan yang dijalani oleh kakinya bersamaan dengan air atau titisan air yang terakhir sehingga ia keluar dalam keadaan bersih daripada dosa. Sebab itu kena basuh telinga juga walaupun dia sunnah. Sebab telinga kita kadang-kadang dengar benda yang pelik-pelik, dengar benda lara, muzik dan sebagainya. Menyebabkan mungkin ada dosa. Basuhlah telinga. Basuhlah muka.
Sebab ada mata kita, ada hidung kita, ada telinga, mulut kita. Basuhlah tangan kita, sebab tangan kita mungkin ada banyak dosa. Jadi bila orang tu habis berwuduk, semua dosa dia habis. Dan bila dia baca doa asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh tu, tambah ya Allah ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, Allah akan panggil dia untuk masuk mana-mana pintu syurga yang 8. Pintu syurga ni ada berapa? 8. Apa nama pintu syurga? Babus sadaqah, babul rayyan, babul jihad, babul al-kazimin al-ghaiz wal afin anin nas, babul aiman. Semua pintu-pintu syurga tu masuklah mana-mana yang dia nak masuk. Tu kelebihan orang yang berwuduk dengan menyempurnakan wuduknya. Jadi at-tuhur syatrul iman, bersuci itu merupakan setengah daripada iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya memenuhi atau memenuhi apa sahaja yang di antara langit dan bumi. Salat itu merupakan nur cahaya. Sedekah merupakan bukti yang nyata. Kesabaran merupakan pelita. Dan Al-Quran merupakan hujah yang mendukungmu atau menyalahkanmu. Siapa yang orang yang tengah berjalan untuk menjualkan dirinya, apakah mereka akan memerdekakan dirinya daripada api neraka atau membinasakannya? Jadi dalam Sahih Al-Muslim, Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, la yaqbalullah sadaqah min ghulul wala salah bi ghairi tuhur. Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil khianat atau gelap, dan tidak pula menerima salat tanpa bersuci. Contohnya, dia bersedekah daripada duit yang haram, Allah tak terima. Dia semayang daripada tanpa wuduk, maka tidak diterima. Jadi, kalau kita tak ada wuduk pula, tanah pun tak ada, kan? Tak sempat nak ambil ke? Solat hormat waktu, boleh kena qada kan, atau gantikan. Ya? Mesti ada wuduk, sebab Allah tidak akan terima apa sahaja amalan solat tanpa wuduk. Dan bila tak ada wuduk, kena gunakan air. Begitu juga orang yang buat junub, tahu junub. Dia mimpi ke dia bersama dengan pasangan dia, maka dia kena mandi wajib. Kalau air tak ada lah, buat macam mana? Ambil lah tayamum juga. Faham? Sebab itu kita tadi wa in kuntum junuban fattahharu. Dan boleh ganti dengan apa? Dengan tayamum. Ya. Kemudian bila tak ada air, boleh tayamum. Sedangkan tayamum tu muka dengan tangan. Jadi macam mana pula kalau kita bila kita kata darurat, tapi macam mana pula dia boleh mensucikan pula? Automatik dia boleh menyebabkan kita boleh suci. Itu yang dikata sami'na wa ata'na, ya. Bila dengar daripada Allah dan Rasulullah, kita kena yakin je lah. Itu keringanan. Kalau Allah suruh basuh semua, kan, kena banyak tanah pula. Kan? Sedangkan kita tak berapa suka nak basuh kulit kita dengan debu-debu tanah ni. Kan? Sebab mungkin ada benda-benda virus ke. Kan? Kita daripada tanah, kita tak tahu ada benda-benda yang... Sebab itu hanya orang-orang yang tertentu saja yang boleh ambil tayamum ketiga dalam keadaan yang betul-betul darurah saja. Kalau saja-saja ini tak nak ambil pergi rumah sapu tiap-tiap hari, apa jadi pada kulit kita? Bahaya juga. Okey, siapa yang kena semen, dia kena ambil uduk seperti biasa. Yang tempat yang tak boleh lalu air kan, contohnya dia ada plaster ke, semen ke, dia kena ganti dengan tayamum. Dia kena buat dua lah. Tak apa, debu tanah tu buat macam tu lah. Lalu lah. Jadi mula ambil uduk, tempat yang tak boleh kena air tu, jangan masuk air, takut lagi cedera. Jadi dia kena ambil uduk seperti biasa. Kemudian yang tempat yang dia kena semen tu, dia kena ambil tayamum, ganti wuduk yang tempat yang dia tak kena. Jadi berat sikit. Faham tak? Ramai yang pakai ambil wuduk atau apa, dia kena buat benda tu.
belajar tentang bab tu. Nanti saya akan ajarlah benda-benda tu secara terperinci. Kadang-kadang budak main bola atau patahkan di semen, dia tak semayang dah. Sebab apa tak semayang? Tak boleh ambil uduk dia tu. Wah, senang hati je tu. Kan? Faham tak? Semua. Jadi ini saja yang kita boleh bahaskan. Banyak lagi lah sampai ayat 7, 8, 9. Kita akan sambung selepas ini. Wallahu alam. Dan sadaqallahu al-azim wa bala rasulul karim nahnu ala zalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ala wa inna salata ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fadailuha jaliyah.